Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Cikgu nak bincangkan soalan matematik percubaan SPM tahun 2004 MRSM. Soalan kertas 2 bahagian A, soalan nombor 1. Rajah 1 menunjukkan sebuah segitiga PQR. Okey. Sisi segitiga PQR adalah dalam nisbah PQ nisbah QR nisbah PR sama dengan 1 nisbah 5 nisbah 3. Hitung panjang QR. Jadi soalan diminta kamu cari panjang QR. Jadi macam mana nak buat? Kamu salin dulu nisbah yang diberi, iaitu PQ nisbah QR nisbah PR sama dengan PQ nisbah QR sama dengan 1 nisbah 5 nisbah 3. Kemudian daripada rajah 1 diberi panjang PR adalah 39 cm. Jadi di bawah PR ni kamu tulis 39 cm. Kemudian buat tanda nisbah. Untuk panjang QR kita tak tahu, jadi boleh guna unknown pun boleh ubah. Cikgu gunakan X. Kemudian untuk panjang sisi PQ kita tak tahu nisbah dia, jadi boleh gunakan unknown, cikgu gunakan Y. Okey, kemudian kamu bandingkan antara nisbah yang kamu ketahui di 3 nisbah sebelum tadi kamu tahu, iaitu PQ nisbah QR nisbah PR sama dengan 1 nisbah 5 nisbah 3. Jadi kamu tengok nilai nisbah untuk PR ini 3 kepada 39. Fikirkan bagaimana 3 nak jadi 39. Boleh guna kalkulator. 39 bahagi 3 dapat 13. Maksudnya 3 ni dia darab dengan 13, dapat 39. Jadi daripada nisbah 1 nisbah 5 nisbah 3 ni kesemuanya darab 3. Jadi PR 3 darab 13 dapat 39. Jadi untuk sisi QR sama dengan 5 darab 13. Guna kalkulator. 13 kali 5 15. Okey, dapat 65. Tulis kat sini X ni dapat sama dengan 65. Jadi boleh padamlah X ni. Jadi sama dengan 65. Manakala untuk PQ pula, nilai nisbahnya tadi adalah 1, iaitu 1 nisbah 5 nisbah 3. Jadi ingat, kesemua nisbah ni dia perlu darab dengan 13. Jadi 5 ni darab 13 dapat 65. Maksudnya 1 nak dapat Y ni dia kena darab juga dengan 13. Darab 13. Maksudnya nilai Y kamu dapat sama dengan 13. Jadi boleh padam Y ni. Y sama dengan 13. Okey, jadi soalan diminta kamu cari hitung panjang QR. Jadi panjang QR sama dengan kita tengok kalau PR sama dengan 39, maksudnya QR ni merupakan nilai dia 65. Oleh itu QR sama dengan 65 cm. Okey, alright, tengok yang B pula. Soalan dia tanya jika panjang PQ jika PQ dipanjangkan sebanyak 12 cm dan panjang QR tidak berubah, nyatakan nisbah baharu PQ kepada QR. Okey, sekarang ni kita dah buat tadi. Kita tahu nilai PQ sama dengan 13. Ini yang lama. Jadi PQ kita dapat kira tadi sama dengan 13 cm. Soalan kata jika PQ dipanjangkan sebanyak 12 cm, maksudnya nilai PQ yang baru ni akan jadi 13 tambah dengan 12. Jadi PQ yang baru sama dengan 13 tambah 12, iaitu 25 cm. Okey, dan dia kata panjang QR tidak berubah. QR tidak berubah. QR tidak berubah maksudnya sama dengan 65 lah. Jadi soalan tanya cari nisbah baharu PQ kepada QR. Jadi ingat, kalau dia kata nisbah baharu PQ kepada QR, maksudnya PQ dulu, PQ nisbah QR. PQ nisbah QR sama dengan PQ bahagi dengan QR. Jadi nilai PQ tadi yang baru kita dapat 25. PQ gantikan dengan 25. Bahagikan dengan QR. QR ialah 65, tak berubah. Untuk nisbah kita kena jadikan dia dalam bentuk yang paling kecil. Jadi gunakan sifir 5. 5 kali 5 25
Dah 5 kali 1, 5. Okey, 6 tolak 5, 1. 1, 5 maksudnya 15. 5 kali 3, 15. Ini akan jadi 5/13. Tulis dalam bentuk nisbah. Maksudnya PQ nisbah QR sama dengan 5/13. Okey, itu jawapan dia untuk soalan ini. Terima kasih.